Penonton roda panas, di depan aku ini adalah Honda CBR 250RR. Tapi ini versi yang paling atas, SP Quick Shift. Pertama, anda akan menerima fork Showa SFF BP, iaitu sebuah teknologi yang Honda terapkan dengan diameter 41 mm. Jadi, ketika anda melayan selekoh, memang mess. Kedua, anda akan menerima exhaust, dual tip exhaust. Jadi, bunyi dia tu memang sedap rasa. Tapi kalau anda nak tukar slip on pun tiada masalah. Seterusnya, Quick Shift. Sebab nama pun SP Quick Shift, jadi anda akan menerima Quick Shift bukan sahaja atas, namun atas dan bawah. Tidak seperti pesaing dia. Keempat, anda akan menerima Riding Mode 3, iaitu Comfort, Sport dan juga Sport Plus. Namun, untuk keadaan jalan di Malaysia ni sesuai pakai Sport. Kalau anda di highway, sesuai pakai Sport Plus. Dan yang terakhir, anda akan menerima sebuah motor yang sangat handsome.